Okay guys, so ni lah muka-muka tengah tunggu dapat duit raya. Dah pukul 2.30. Diorang mesti tak dapat duit raya diorang lagi tau. So, kau nak dapat berapa ringgit? 500 kau? 500. Nat? 10,000. Wow. Aisyah? Kan jawapan dah banyak dah. Nanti minum 1,000. Berapa Aisyah? Nanti minum 1,000. Nanti minum 1,000. So korang akan dapat jumlah yang korang minta. Tak adalah. Kat depan ni ada sampul. Kan tadi nak 10,000 kan? Aisyah nak 1,000. Korang nak berapa? 200? 500. Korang akan dapat duit raya tahun ni based on kebijaksanaan korang. Aku akan bagi 15 soalan. Setiap soalan tu akan naik level. So naik level makin mahal. Korang boleh guna apa-apa, kalkulator, guna phone, nak guna pen. So semua soalan-soalan ni akan based on numbers. Siapa yang paling pandai matematik, dia lah yang paling kaya raya ni. Tanpa melengahkan masa, aku akan start dengan soalan pertama. Nak fikir pakai otak boleh, nak tulis boleh, nak pakai phone pun boleh. Kita tengok antara Ilyas, Lokman, Naim, Nat, Naisyah, siapa yang paling pandai matematik sebenarnya dalam family ni. Soalan level RM3. Ni siapa dapat ni dapat RM3 je. Dia aku akan naik 3 soalan. Soalan bertahap RM3 pertama. Pak Ali ada RM100, bagi separuh kepada anaknya Amir dan separuh lagi kepada anaknya Siti. Berapa Pak Ali tinggal? 20. Betul! Laju. Ni soalan paling senang, 100. Dia bagi separuh kat anaknya 50. 50, lepas tu lagi Separuh lagi kepada tu separuh daripada 50 lah. Tak, separuh pada Amir. Katanya 5. Tak. Ni pembagi soalan dah tahu, dah ChatGPT lah. Kosong. So RM3 untuk Lokman. Soalan level RM3 seterusnya. Level 2. Makcik Timah masak 2 batang lemang, ambil masa 2 jam untuk masak. Berapa lama Makcik Timah perlukan untuk masak 4 batang lemang? Wow! Lokman daripada yang paling slow jadi paling laju. RM6 untuk Lokman. Ni soalan-soalan RM3 memang senang. Kau betul tak nak ready phone? Aku bagi peluang lagi kalau nak pegang. Buka. So level 3. RM3 juga. Abu beli sebatang kayu pemukul dan sebiji bola dengan harga RM1.10. Kayu pemukul berharga RM1. Lebih mahal daripada bola. Berapa harga bola? 10 sen. Nak ulang balik soalan. Abu beli sebatang kayu pemukul. Berapa harga bola? 5 sen. Betul! Ui, Lokman dah menang RM9 Tapi bagi dia je lah lagi. RM3 juga. Okay, so ni seterusnya level RM5. Okay. Tak, kenapa 5 sen? Kayu pemukul harga RM1 lebih daripada harga bola. Okay, ni calculation dia. Ni calculation dia. Dah, korang faham kan? Okay, level 4. Pak Hassan ada 5 anak perempuan. Setiap anak perempuan ada seorang abang. Berapa anak lelaki Pak Hassan? 1. Betul! So, Lokman dah menang RM14. Ui, laju! Level RM5 lagi. Round 5. Hari ni hari Isnin. Sarah ingin tahu 100 hari dari sekarang jatuh pada hari apa? Selasa. Rabu. Betul! RM5. Ya, sebab 77. Ini calculation dia. Kau tembak je. Baru nak cycle di sini Selasa. Soalan RM5 yang terakhir. Paling naik upgrade RM10. Level 6. Zainal dan 4 kawannya mengambil masa 5 minit untuk makan 5 ketupat. Berapa lama 10 orang seperti mereka perlukan untuk makan 10 ketupat? Betul! RM5, RM14. Kosong dua-dua ni. Ni level RM10 pula Aisyah membeli 3 bekas kuih tart yang berharga RM20 satu bekas. Kedai beri diskaun 10%. Berapa harga yang Aisyah perlu bayar?
54. Betul. Nak jawab dulu. Kenapa slow sangat? Okey. RM10 untuk Nat. Okey, RM10 seterusnya. Korang boleh potong Lokman. Ni kau kena pakai kalkulator. Level 8. Faiz membeli kasut raya dengan harga RM150. Kedai beri diskaun 20% tetapi kemudian dikenakan cukai 5%. Berapa harga akhir kasut yang Faiz bayar? Nak cepat InsyaAllah lah. Betul-betul lah tekan. Nak ulang balik soalan eh? Tak ya. Tak ya. Okey. 121 Salah. Ulang balik. Faiz membeli kasut raya dengan harga RM150. Kedai bagi diskaun 20% tapi kemudian kena tax 5%. Berapa harga akhir kasut yang Faiz bayar? Kenapa 120%? Salah. 112. Salah. 127 Salah. 126 ringgit. Betul. Lokman makinlah. Dia boleh soalan-soalan basic je. So, RM10, RM10. 15, 10, 0, 14, 5. Aku akan Naim. jawab soalan ni. Last soalan for RM10. Di kampung rumah Tok Wan ada 40 buah rumah. Setiap rumah ada 7 orang. Separuh daripada mereka balik kampung untuk raya. Berapa orang masih ada di situ? 140. Betul! So, Ila dah dapat RM15. Level 10. Tak ni RM20. Jam tangan Pak Long rosak tetapi masih bergerak 15 minit setiap jam. Jika sekarang pukul 3 petang, pukul berapa jam ini akan tunjuk pukul 3 lagi? Lagi 48 jam. 3 bila? 3 pagi. Tak kisah lah, pukul 3 lah. Yelah 3 bila? Jangan bagi tahu cepat. 3 malam. Tak, 3 pagi. 3 AM. 3 lusa. 48 jam lagi. Dia tak cakap lah. Ya. Dia kata jam tunjuk pukul berapa, 3 betul lah. Astaga. Mana ada jam Pukul berapa? tiga. Okey betul, boleh. Naim dapat RM15 ke? Dapat 20. RM20 terus. Okey, ni level RM20 lagi. Kau boleh lawan lagi. Level 11. Mak Jah buat 40 biji kuih dalam 1 jam. Dia masuk kitchen pukul 8 pagi, balik 5 petang. Berapa banyak kuih dia dapat buat hari tu? Ha. 280. Betul! Kenapa kau jawab macam tu? Betul. Kan ada rehat 1 jam. Dia cakap tu kata salah. Dia cakap 280 eh? Ya, ada kira dah tolak office hour 1 jam rehat. Oh ya, I tak dengar. Tak apa. Tak kira itu judge tak dengar. Itu kena bagi Aisyah belakang. Asing. Itu satu belakang. So Lokman dah dapat RM34. Okay. Level 20 terakhir. Rasa terbanding. Pak Man berumur 2 kali umur anaknya, Amin. 5 tahun lepas umur Pak Man 3 kali umur Amin. Berapa umur Amin sekarang? Dari sekali. Ulang balik Pak Man berumur. Berapa umur Amin sekarang? 5 tahun. 2 tahun. 10 tahun. Betul! Sebab masa umur dia 2 kali ganda, bapak dia 20 tahun, dia 10 tahun. 5 tahun kemudian dia triple. So anak dia 5 tahun, dia 15. Macam tu betul. Okey, ini 3 soalan terakhir bernilai RM50 setiap soalan 50. Kalau korang dapat 3-3 maksudnya RM150 dalam tangan. Level RM50. Soalan pertama. Mak Usu menyediakan 5 dulang kuih raya. Setiap dulang ada 25 biji kuih. Jika setiap orang makan 5 biji, berapa ramai orang boleh makan? 25 orang. Betul! Lajunya Aisyah. I rasa satu-satu kuih raya. Oh. RM85. RM85. Panas tak dia? Jauh pun dah tu 10. Kau 34. Naim 20. Nat 10. 10. 15. Okey. Soalan RM50 level 2. Di rumah terbuka, Along makan separuh kuih yang ada. Angah makan separuh dari baki dan seterusnya. Akhirnya tinggal 1 kuih sahaja. Berapa banyak kuih asalnya? 8. Lain sekali. Budak. Sana budak. 4. Betul! Wow. Soalan RM50 terakhir. Level
15. Ni susah sikit ni. Hakim memandu kereta pada kelajuan 60 km per hour dari rumah ke kampung selama 2 jam. Berapa jauh perjalanan pergi dan balik? 120 km. Hakim memandu kereta pada kelajuan 60 km per jam. Pergi dan balik. 120 km. 240. Betul! Ting 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 ting. Pergi dan balik. Ya. So tamatlah game Mana? untuk hari ni. Kau dapat berapa? Monyet. RM20. Nak yang mana? Mariam tunggu. Okey. Mekanik rahsia. Nak yang mana? Ni RM10. RM10. Aisyah berapa dah? So pemenang budak yang paling bijak dalam family Yusnis adalah Aisyah. Lebih sebab I terjawab you kata salah. Kau pun sebenarnya paling tak bijak. Tak. Oh, Nat, dia jawab paling banyak betul. Tapi soalan-soalan ni murah. Sayang. Aduh, sabotage. Dia bagi buka sokong dia tu, terus tak jadi dah. Allah. Okay. Okay, bye-bye.